Nabi Yusuf tak pernah putus asa dengan pertolongan Allah. Ketika dalam telaga, ketika difitnah oleh isteri Al-Aziz, dan ketika Nabi Yaqub AS menerima baju itu, dia tahu, kan aku dah cakap dah Yusuf ni hidup lagi, kan aku dah cakap dah Yusuf ni aku akan dapat jumpa dia. Tidak putus asa dengan pertolongan Allah, maka Allah akan kurniakan baju-baju dalam kehidupan kita. Inilah bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah sekali pun, tak pernah sesaat pun tinggalkan kita. Tak pernah. Cuma kita yang banyak tinggalkan Allah. Allah tak pernah pun lupa kita dalam hidup kita. Cuma kita yang banyak lupa Allah. Kita yang banyak khianat peluang yang Allah bagi dalam hidup kita dengan kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni tak pernah pun berhenti dalam mencintai kita. Cuma kita yang meletakkan cinta itu kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala melebihi pemilik makhluk tersebut. Ni mesej tentang baju. Yang kita nak sama-sama belajar adalah tentang ujian yang paling berat, ujian yang paling sakit adalah ujian yang datang daripada orang yang paling terdekat dengan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi Yusuf melalui adik-beradiknya sendiri.